Saya nampak sekarang ni ialah macam orang kerajaan dia target saya dah dengar cerita ni Dia target beberapa orang lah. Dia target saya, dia target Azri, tapi saya cakap lah ini bukan pertama kali saya ditarget oleh kerajaan lah. Saya 8 tahun dah kena target oleh kerajaan. So bila dia orang tak dapat cari kes-kes skandal saya tak ada kes rasuah, saya tak ada kes salah guna kuasa, saya tak ada skandal dengan siapa-siapa. So bila saya tak ada kes kan, mereka cuba buat cerita lah, membuat buruk-burukkan saya lah Dia penulisan kreatif pula dah buat video, buat buruk dengan saya lah, cakap saya macam itulah, cakap saya macam inilah. Ini bukan pertama kali lah, tapi ini fitnah-fitnah nanti kita lawan lah Yang saya nak saman tu saya dah serah pada lawyer saya, so saya bergantung pada dia orang lah. Bila dia orang dah siap nanti apa dan sebagainya. So siapa-siapa yang berkaitan tu kamu tunggu je lah. Tak payah nak merentan-rentan benda surat-surat LOD ni dia tak lari punya, dia akan kejar kamu. Yang saya dengar siapa yang dulu yang apa ni budak merentan-rentan tu kan, dia dulu pernah ada kes dengan Menteri Besar Kelantan tak salah saya. Lepas itu lawyer tu pernah hantar surat tu melari-lari pula dah sampai dekat luar daripada Kelantan, sampai ke Perak kejar budak tu. Tahu takut. So tak payah nak merentan-rentan. Apa ni tak lari punya surat tu, dia akan kejar kamu lah. Kamu tunggu je lah masa saya serah kepada saya punya peguam. Mereka tengah prepare. Saya pun tak nak push-push dia. Dia tahulah apa benda nak buat dan berapa masa nak ambil. Dan tulis surat saman ni bukan macam kamu tulis WhatsApp. Dia kena go through satu-satu sebab benda ni akan pergi ke mahkamah. So kamu tak payah nak menekan-nekan peguam itu, dia tahu dah kerja dia. Kamu tunggu je lah, tak lari gunung dikejar.